confirm keluar dalam exam form 5. Bab 2, matrix. Okay, yang ini sangat senang sebenarnya. Dia selalu keluar dekat kertas 1. So, bila kita nak cari Q, Q is the unknown. Okay, kita tak tahu apa tu Q. First thing first, you nak tendang siapa dulu? Sebab you nak Q, siapa kena tendang ke sebelah? So, kalau you tengok Q kan, siapa lebih jauh dari Q? 3 ke matrix yang ni? Yang ni. So, yang ni kena tendang ke sebelah. Faham tak? Kalau positif, tendang sebelah, jadi tolak. So, sekarang kita akan buat 3Q sama dengan yang ini salin balik. Okay. Lepas itu, yang ini jadi tolak. Okay, tolak dengan 2, 4, 6, negatif 3. Sekarang kita congak sahaja ya. Congak tu tak payahlah guna kalkulator. Kita congak aja. 8 tolak 2 dapat 6. 10 tolak 4 dapat 6 lagi. 6 tolak 6 dapat sifar. Kosong. 12 tolak 3. 12 tolak negatif 3 Negatif jadi tambah. Maksudnya dia macam ni tau. So yang ni dia akan jadi positif tau. So 12 tambah 3 berapa? 15. Jangan salah yang tu. Sekarang kita nak cari siapa? Nak cari Q. So apakah maksud 3 sini darab? Kalau nak tendang dia jadi bahagi. Bahagi siapa korang? Bahagi semua kerana mesti adil. Okay, kita tengok. 6 bahagi 3 dapat 2. Boleh tak kita terus buat congak aja terus? Boleh tak? 6 bahagi 3 dapat 2. Yang ni 6 bahagi 3 dapat 2 juga. 0 bahagi 3, 0 bahagi 3 dapat apa? Dapatlah 0. So kita tulisnya 0. 15 bahagi dengan 3, maksudnya 15 bahagi dengan 3. Jawapan terus congak saja. Jawapan dia 5. That's why cikgu cakap sifir tu kena hafal guys. Kalau tak nanti lambat. Boleh tak? Senang tak?